Oh, depan ni kan? Dah tentu. Monster tengah fight, aku makin garang. Beko adventures, legend di lautan. Lawan sampai lenjai, jangan bagi peluang. Strike pertama dah mencerit, ikan kuat hal, aku makin belik. Dari pagi sampai senja merah, satu spot panas aku dah singgah. Umpan hidung tertarik ke dasar, bila jorang menunduk, aku terus sambar. Gabung, jangan kau lemah. Layan sampai lunyai, jangan cepat rebah. Rantau melentur, aku pun gila. Kelas bag ini memang luar biasa. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Baik, dah hampir 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu kot. Aku tak turun berkayak sebabkan bulan Ramadan, dan aku memang tak tahan lah nak turun. Daripada orang kata menyeksa badan, baik tak payah turun. So hari ni aku turun lagi bersama sahabat-sahabat kayakers aku, dan hari ni tak silap aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 kayak lah hari ni. Memang Bob kali ni meriah. Dan cuaca pun alhamdulillah cantik, angin pun sepoi bahasa. Harap boleh bertahan sehingga petang. Hey, mana aku ni? Ada ikan lah, ikan fancy tu. Okey, aku ingin memperkenalkan satu produk, iaitu jig daripada Kokang yang dibuat oleh Master Jerry Harry. Dan kiranya korang ingin berminat untuk mendapatkan jig Kokang ni, korang boleh dapatkan nombor WhatsApp dan nombor WhatsApp dan nombor telefon Master Jerry aku tinggalkan di description aku di bawah, dan korang boleh contact Master Jerry untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jig Kokang. Alright, ada satu lagi pesanan Master Jerry. Jika korang membeli jig Kokang ni, korang jangan buang pembalut dan plastik jig ni. Korang tukarkan 10 keping pembalut ni kepada Master Jerry, dan korang boleh dapat satu jig percuma bawah 20 gram. Alright, tujuan utama dia adalah untuk tidak membuang sampah ni merata-rata, jaga alam sekitar. Alright, apa-apa pun, kita jumpa di spot Dari pagi sampai senja merah, satu spot panas aku dah singgah. Umpan hidung kena tarik ke dasar, bila jorang menunduk, aku terus sambar. Angkat bom, jangan kaku bau, lautan luas aku tetap wow. Ikan monster kau akan menang, Road Bangkok Adventures nama terus gemilang. Road Bangkok, kelas beat Road Bangkok, janji takut beat bau. Ini aku nak ronda-ronda je. Yang jalan. Ha? Angin kuat. Aku tak boleh buat apa. Salam sikit. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Alamak. Ngam-ngam. Mas Aliana. Adil Muhammad. Pat. Siapa? Baik. Maaf Zatin. Siapa sebelah tu? Siapa sebelah tu? Daus. Tak kenal.
Dah bagus ke? Saya pun pernah hari. Assalamualaikum Daud. Saja nak langgar kau sikit. Ambil berkat. Allah Akbar. Alah. Jauhnya. Okey, Oh, ada naik. Bau kelapa bang. Alhamdulillah. Bukan senang nak dapat kelama. Bau tak apa. Hari ni aku tak nak mancing, aku nak pusing-pusing je. Raun-raun aja. Tengok kawasan lama, rindu. Nak main air masin. Di sana jap. Aku nak salam ambil anyir ni. Masa padu-padu sekarang dia ni. Dengar cerita padu-paduan. Ui, Gemang. Apa ni Gemang? Dia kata buat pipi. Dia punya Mak. tarik balik dah kecil. Okey. Mari, Mak. Ramai gaya, maaf sama saya batin, betul. Maaf. Mula puasa dia membakar, dia geram mati tengok. Sakit hati. Ni bakar lucuk banyak. Itulah. Dia bagi ikan makan lucuk banyak. Aku dengar kata pening kepala Jerry nak melayan dia. Ya, ya. Baik, Mat. Sama ada. Wah. Tapi Gemang tu. Bang. Apa dia? Terkejut saya ingat kata buat pipi. Udang tak? Ha? Udang. Cik. Jik. Gemang, kau biar betul Gemang. Kau sekarang makan jik ke? Tinggal Wan lagi. Wan pula. Sekejap. Bagi laluan. Wah, lama tak rasa air masin. Lucut. Aduh. Wah, bau lucut geng, bau lucut. Wih, strike. Turun dah kena. Kerapu. Alhamdulillah. Turun tekan. Alhamdulillah. Dengan jikokan geng. Kerapu. Alah. Apa ni? Anau. Wih, putus.
Yes. Strike. Strike. Sekut. Mantap. Sekut. Serkut. Ya, strike. Ya, strike. Sekut. Menekan. Duh. Alhamdulillah. Dah sekut kan. Mantap. Yes. Dapat ikan tema kan. Ikan tema. Ikan tema. Itulah. Pakai dia. Cik. Ni nama dia ikan tema. Selalu orang bawa umpan dia. Tapi hari ni tak adalah. Jumpa balik. Oi. Oh, gigi dia tajam je. Strike. Jana. Alhamdulillah geng. Rezeki jana ha.
Yes. Yes, yes. Ooh. Ooh. Ôi, trên đó ho. Mantap. Tak jadi balik. Tadi kau di sana kan? Sana. Kampung-kampung. Yes, yes, belakang kampung. Tak jadi balik. Dua kali aku pusing. Nak balik. Minta maaf lah geng. Ya, ada lagi ni. Ada. Tu. Nama grup Pirates of Phobia suara bergema. Dalam grup ni semua kental, tiada drama, tiada koyak-koyak, tak kenal lelah. Okey geng, itulah ceritanya untuk hari ini. Dan alhamdulillah adalah lauk untuk dibawa pulang. Okey, untuk hari ini dengan keadaan yang yalah, pagi tadi tengok ada alun kuat sikit, angin masuk kan. Jadi apa pun yang dapat, alhamdulillah. Okey, apa-apa pun seperti biasa, pantang kumpau, janji strike. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye.